Sebuah keluarga warga Perancis berdepan detik cemas selepas terapung lebih 16 jam di tengah laut. Ia selepas jet ski yang dinaiki mereka terbalik setelah 15 minit beroperasi. Kejadian berlaku di Pulau Koh Samui, Thailand. Seorang bapa berusia 50 tahun bersama dua anak lelakinya berusia 7 dan 5 tahun dilaporkan menaiki jet ski di perairan Koh Samui sebelum terbalik. Namun mereka hanya berjaya diselamatkan selepas lebih 16 jam terapung. Jet ski itu hampir tenggelam sepenuhnya dengan bahagian depan berbentuk segitiga kelihatan di permukaan air. Menurut seorang pegawai kerajaan tempatan, Amon Chamchoy, 3 beranak itu telah dibawa ke hospital untuk pemeriksaan selepas melalui detik cemas di pulau berkenaan namun dibenarkan keluar tidak lama kemudian. Ketika ditemui, mereka amat keletihan dan pucat selepas menelan banyak air laut. Difahamkan bapa kanak-kanak itu menyewa sebuah jet ski daripada pengusaha tempatan di Koh Samui iaitu pulau peranginan popular di Thailand kira-kira jam 5 petang Khamis lepas. Namun hanya ditemui selamat sekitar jam 10 pagi Jumaat.